guys, so hari ni Travel Eat Repeat, our first ever video. So kita nak cari kedai makan. Di mana kita? Kita di Newcastle. Okay, jom tengok sekitar. Yo. Hi guys, so untuk Travel Eat and Repeat, okay, this is our first ever episode. So the first ever kita bagi yang paling top kat mana kita travel dan makan. So nama kedai kita akan reveal at the end. So hari ni kita nak try makanan Afghan. So makanan Afghan, one of the best dalam kurungan. So I would say one of the best in the world lah. Sebab kita dah pernah pergi Qatar, kita dah pergi Ireland, kita pergi Scotland, and then yeah, so still this is the best Afghan food, Afghanistan punya kata dishes. So pilau rice, lamb chop punya grill, to this one of our main yang kita selalu order. So kita akan reveal nama kedai apa at the end, dan apa menu kita selalu order. So kita nak share dengan you guys. So kalau you guys suka travel, suka makan, so this is a channel for you, Travel Eat and Repeat. Jom kita tengok apa yang kita order. Yeah. Yeah. So ini lunch time. So kita grab opportunity untuk order the best. Alang-alang kan. Okay, jom. Nampak tu pilau rice. So kalau korang tak tahu apa itu pilau rice, so pilau rice ni memang dia masakan dia ada kebanyakan grill, and then dia punya cara masakan pun memang tahulah, tengok kat YouTube tu memang dia guna kawah besar. Dia punya nasi dia gaul, biasa dia guna basmati lah. So this is the best I would say in the world so far. So kalau yang tak pernah try, you guys should try here. Dan kalau yang pernah try dan rasa this is ada lagi tempat yang better, let us know. So kita go and then terjah Travel Eat dan kita repeat, tengok, compare, okay? Jom. Inside. So dia punya kedai tu memang selesa lah. So it's like fine dining, tapi makanan dia Masya Allah, very very good. So nampak sana kitchen dia, sini tempat yang kita mahu lepak. Okay, jom. Kita, okay, duduk dulu. So ambil nafas dulu ya. So kita actually di north of the UK. So north of the UK, bahagian belah-belah utara. So kebanyakan Malaysian, Indonesian ataupun Asian people, most people dia pergi ke London. So kita kat UK ni baru dalam 13-14 tahun kan. So kita dah kat UK. So and then when we say north of the UK, so kita actually di Newcastle. This is Newcastle City Centre. So sangat dekat dengan stadium, St. James Newcastle Stadium, kat belakang tu je. So kalau korang nak cari kedai ni, memang sangat dekat dengan St. James. Kukut ada nak tengok bola, suka tengok bola Malaysia kan, tengok EPL, so lepas tengok match boleh datang try Kabi Pilau. Terbaik I would say in the world lah, sebab kita pergi yang the best kat Qatar pun, so still cannot beat this pilau rice. Nak tanya status halal. Status halal, 100% halal, sebab restoran ni run by I think Afghanistan owner, and then memang kita selalu borak lah dengan owner dia, dan memang garanti halal, 100% halal. Alhamdulillah. So selain daripada kabili pilau yang kita selalu try, so kita tak pernah miss, kita order mango lassi. Terbaik mango lassi. Kita selalu order satu jug, okay. So kalau nak order satu cawan tu tak cukup lah, sebab kita makan banyak. So apa lagi?
Memang saya tunjukkan. Setting kedai. Dia memang cantik. Kat atas ada ruang solat, toilet, and then untuk family memang selesa lah. Ada biasa yang buat event, and then dia ada juga buat kalau nak order 1 ekor lamb seekor ke, tapi yang tu kena pre-order lah bila nak buat event. So tapi yang ada kat UK ni, come and try, sebab kita dah try banyak tempat kat UK, bukan setakat luar negara selain daripada UK. Kita dah try juga within UK, dan dalam within UK pun kita boleh berani jamin this is the best Kabili Pilau. Sebab biasanya kalau saya yang kita selalu pergi, kita try orang kata konsisten lah, macam sebab kita nak compare kan. So saya suka Kabili Pilau, so kita pergi di pernah ke Thailand, dan juga kita pernah pergi ke tadi macam kita dah di Qatar, kita dah try rasanya namanya Afghan House. Tu itu kat Qatar kita dah try. And then kita pergi tadi cakap Ireland pun kita dah try, Scotland, dan Malaysia. So tak sabar ni nak makan ni, sebab biasa makanan siap Kabili tu dah ready. Biasa kita order sekali lah yang lamb grill. Lamb grill ni Masya Allah. So kita tak pernah lagi lah jumpa cara buatan masakan lamb grill kat sini, Afghan grill punya style. Sebab yang kita pernah try selain daripada Newcastle ialah di Birmingham. Birmingham pun ada one of Afghan Afghan punya food. Nanti next time kita akan share juga. Tapi so far untuk siri paling first kita bawa you guys ke tempat yang paling dabung. So dia punya Masya Allah dah tengyang-nyang sebab kita tak breakfast hari ni. So mulut dah orang kata dah berair untuk makan. Orang kata kecup mulut. Kalau orang Kelantan dia cakap kecup mulut. Kecup mulut ni macam dah tak sabar nak makan lah. Okay, so hopefully you guys boleh stay kita punya video ni, sebab at the end kita akan review lah kat mana exactly place restoran ni, dan juga kita akan cubalah share sebanyak mungkin, sebab memang kita punya tagline senang, travel, eat and repeat. So you guys kat Malaysia ke, even kat Indonesia, Brunei ke, jom tengok video ni. Kita akan cuba review sebanyak mungkin lah, sebab kita memang passion kita travel, passion kita makan, so kita akan repeat. InsyaAllah hanya yang terbaik. Okay, so kita actually memang dah lama sebenarnya cari idea, sebab kita pun actually saya tak bagi tahu awal-awal kan, kita actually kita kat England, UK. So we just find out yang kita actually suka makan. Came to realization at this orang kata middle age crisis. So actually we just find out that we actually love travel, we love it, and then we're gonna repeat it. So alhamdulillah lah. So kita orang kata sementara masih sihat dan boleh berjalan-jalan, so kita nak share dengan you guys. Sebab biasalah, sebab bila kita suka benda makan ni, so bila makan satu, dan kita nak make sure yang kita makan yang kata yang betul-betul sedap. Kita tak nak yang simply share makan sekadar makan. Tapi ni sesi ni ataupun episod ni episod yang kata first yang kita nak buat. So kita bagi yang the best terus. So bila the best terus, this one of our favourite new restaurant lah. So restoran ni kat north of the UK, so Newcastle. So memang kita selalu datang, tak tahu dah countless kita apa? So tengok di kamera juga. Sorry. Okay, restoran ni kita dah countless datang. So bila kita dah dapat inspiration, travel, eat and repeat. So kita rasa this is the first place yang kita nak share. Hopefully first of many lah. So kita nak you guys yang kat Malaysia ke, from Indonesia or Brunei or anywhere in the world, so come here.
When you have a chance to be in the UK, so try to be or come to Newcastle. This is one of the best Afghan restaurant I would say in the world. So tadi earlier tadi yang masa kita introduce, kita cakap kita pernah pergi Qatar. Qatar, if I'm not mistaken, nama restoran tu Afghan House. Tu dah recommend by Qatari ataupun mereka yang dah lama tinggal kat Qatar. So far compared to this place, so saya berani jamin this is still better. Sebab dia punya kabili rice, pilau rice dia tu memang lagi moist. Dia punya orang kata caramelized carrot dia tu memang boom. Kita selalu minta extra. So you guys kalau datang sini minta extra. Bila ada extra tu setiap kali suapan tu cukup. Kalau tak minta extra biasa tengah-tengah makan dah habis. So come from experience, okay? So order lebih. Kata dia punya caramelized carrot. So yang kita pernah try ke Ireland pun dia punya pilau rice tu tak ngam. Sebabnya kering. Dan nak share dengan korang kat UK ni, this is not the only one lah kan, Afghan punya restaurant. So kita dah try Manchester, kita dah try. So yang familiar ataupun yang selalu travel kat UK ni, bila pergi Manchester dia tahu kedai apa yang bermula dengan T dan juga bermula dengan A kan. So saya tak nak reveal kedai apa, tapi you guys tahulah. So kita dah try, kita pun dah selalu pergi ke sana bila pergi Manchester. Tapi bila we find out this place, so orang yang duduk London ke, duduk Oxford ke, memang dia dah orang kata mengigau-igau nak datang sini lagi bila dah sekali kena. So biasa yang siap tujuan untuk datang ke sini pun untuk makan ke di kedai Afghan ni restoran ni. So kalau you guys ada opportunity travel kat London and then plan nak ke Edinburgh by car, so why not stop by here? Memang berbaloi. So order kabili pilau dia. So kabili pilau ni pula dia biasa spice rice lah. Okay, dia cara buatan dia banyak gunakan spice and then dia biasa dia masak banyak lah. So bila masak banyak ni dia akan masakan Arab ni lebih kepada tak macam masakan Asian kita banyak berkuah kan. Kita ada sup, kita ada kari, kita ada macam-macam makanan Arab. Dia lebih kepada kering, tapi kering di penghujung dia punya masakan. Actually masa dia masak tu memang dia selalu dah letak banyak dah sup ke ataupun anything, dia dah letak ke dalam nasi. So bila dia letak ke dalam nasi, nasi tu dah orang kata moist, dah banyak serap kuah-kuah tadi. So dia orang makan dengan, biasa dia akan guna yogurt. So bila you guys tengok Arab makan ni, Turki ke Arab ke semua, memang dia akan ada yogurt. So dan juga dia punya chop punya vegetable punya dish lah kan, pomegranate semua. So kita orang Malaysia tekak kita Indian ke maybe sama lah kan. So kita nak yang berkuah. So berkuah, so beza sikit lah makanan Arabik ataupun yang kat sini Afghan. So tu pilau rice. So tapi bila dia pilau rice macam tu, kita kena minta extra. Jadi kita akan minta dal punya kuah kari kan. So itu provided. Yes, yang tu kita minta tambah sebab kita nak ada rasa berkuah lah sikit. Okay, actually apa yang saya nak explain tadi, actually kabili pilau yang kat sini biasa kita order, sebelum ni kita pernah order lamb shank ataupun lamb neck. So actually kat saya I would prefer lamb neck sebab dia lagi lembut. Dia punya kata tak sabar dah tunggu kat setengah jam. So dia punya lamb neck lagi sedap lah compared to lamb shank. Lamb shank dia lembut juga dia punya daging sebab dia biasa dia masak lama kan. So dia masak cara masakan dia pun pressure cooker. So I would prefer lamb neck. Dia lagi lembut dan lagi kata setiap suapan dan gaulan dia tu memang lagi lah. Tapi kalau yang you guys prefer lamb neck, lamb shank, so boleh order juga lamb shank. Tapi specialty kat sini lamb neck. So kita sini pun jarang tak pernah masak kot guna lamb neck. So memang makan, oh ya Allah, kabili pilau ni terbaik. Itulah. So memang kita kalau boleh setiap
tiap minggu tu macam banyak kali sangat kan. So at least once a month lah kita dulu datang sini. So sekarang kita nak share dengan you guys. Dengan perfect weather, dah nak masuk summer, memang makan kabili ni memang terbaik lah. Dan ada pula kita punya mango lassi. I would say mango lassi ni pun one of the best jugalah, sebab kat tempat lain dia buat juga mango lassi. So dia memang guna mango betul lah. So nampak, bismillah. Okay, Ini pertama kita. ini menu yang kita cerita tadi. Nampak zoom dekat-dekat. So dish yang ni kita panggil lamb grill spice kan? Full ribs. Full ribs. Kalau nak order, kita order full ribs lamb grill. Spicy ke tak spicy ni? Yang ni yang normal. So nampak berasap, ya Allah. Tengok dia punya grilling tu memang terbaik lah. Dia punya, orang kata cukup timing, tak terlampau kering, tak terlampau basah, dia moist inside. So rasanya tak pernah jumpa lagi lah kat UK yang grill cara ni. Dia tengok dia punya spice dia memang meletup lah. Saya buat lamb grill tu okey juga, tapi yang ni memang let them cook lah. I would say let them cook. They make really good. So dia punya tambahan dia akan bagi nasi juga. So dia pilau rice juga. Tapi kalau pilau rice dengan lamb neck lagi mantap lah bila sampai lagi. Yes. So this is dal. This is our manager. Okay, thank you brother. So look at that. Wow, ya Allah. Dua ni yang memang kita selalu order. Nampak. So pilau rice yang ni pun dua orang makan ke tiga orang lah. Tapi biasa Pak Arab order seorang satu. So nampak So nampak ni yang kita selalu order. Yes. Ambil gambar sebelum. Okay, come here. Closer. So apa yang saya cerita tadi dah sampai, dah siap. So roughly dalam 20 minit lah. Dia punya lamb, oh my god, lamb ribs. Yang ni tak tahulah dia goreng ke, maybe goreng, and then spices dia tu memang ya Allah meletup. Dia letak ni veggie, dan yang ni pilau rice. Nampak dia punya moist. So yang tertanam kat dalam tu adalah dia cari-cari lamb neck. Nampak? Oh insya-Allah, off the bone ya Allah, sedapnya. Tengok moist. Betapa moistnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Carrot raisin. Allah, bismillahirrahmanirrahim. Oh my god, meltnya memang. So far tak ada tempat lagi melibit, kecuali saya tak pernah pergi lagi Afghanistan. So maybe bila lokal buat maybe sana lah. Tapi ini dah resepi turun-temurun, dia orang tak pernah ubah. Memang terbaik lah. Tengok makan, memang you guys kena order extra, sebab set suapan you perlu ada extra caramelized carrot. Masya Allah. Dal dia makan macam tu pun sedap. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, yang ni macam kuah roti canai kat Malaysia. Yes, kalau makan dengan roti memang terbaik. So sekarang saya nak try ni pula, lamb. Tengok Sebenarnya kita kena tunggu 20 minit tu untuk lamb grill ni. Tengok nampak Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Nikmat apa yang kamu dustakan, terbaik. So saya menjamin memang worth it. Kalau you guys stay kat London untuk datang semata makan kat sini pun memang worth it. Kita orang tak pernah jumpa lagi anywhere in the UK yang boleh beat this restaurant. Oh my god, ya Allah. Betapa sedapnya. Ya Allah. Yang ni ya Allah. Biasa saya makan seorang pun habis, tapi kalau tak habis tu kita tapau je sikit. Biasa kita cuba habiskan sementara dia masih panas. So make sure tambah kuah sikit. Biasa orang Asia kan, Malaysia. Ambil lamb neck tu, makan.
Hmm. Ya Allah. Sedap. Mango lassi, ya Allah. Dan mango lassi pula. Mango lassi, ya Allah. Bismillah. Nampak dia punya ketulan tu. Dia memang fresh. Fresh mango. So fresh mango, bismillah. Complete set. So make sure you guys order ni. Dan juga mango lassi. Okay. So yang ni nama apa? Full ribs. Full ribs, spicy one. So memang kita biasa dia hantar yang satu rack. So biasa kita special request, kita nak yang dia punya satu-satulah, senang untuk makan kan. Dia dah akan datang dengan veggie dan juga rice. Yang ni memang kalau you guys hantu lamb, suka makan lamb, memang satu seorang lah. Kalau anda datang jauh kan, you guys from Indonesia, Malaysia, come and try this. It's very good. I haven't found anywhere in the world that is taste better than this. Alright, jom. Masya Allah. So we travel, we eat and we repeat. Okay, so bila you guys still tengok lagi video ni, maknanya you guys still dah nak penghujung kan. Let me reveal the name of the shop. So the restaurant name is Afghan Grill. So kalau you search dalam Google, Afghan Grill Newcastle, memang terus akan jumpa kat sini. Okay, so dia punya tulisan macam tu, nampak Afghan Grill. So restoran punya label Afghan Grill. Tu logo dia. Merah. St. James literally kita boleh nampak je kat sana. I would say dalam drive dalam 3-4 minit macam tu je. Tapi kalau korang dah parking dekat city centre, jalan I would say dalam less than 15 minutes lah. So memang tak jauh daripada stadium. So ingat, Afghan Grill Restaurant Newcastle, up in the north of the UK, and then we are in England. I would say the best Kabili Pilau in the world so far. Unless you found something better, let me know. I'll go and try. Let me compare. Alright. Come. Oh, So, yes. Ada chef. Yeah, what's your name? My name is Shahid Ahmad Zaid. Shahid Ahmad Zaid. So this is our chef, the one that make Kabili Pilau and lamb. And you? My name is Aftargul Ahmad Zaid. Are you from? Afghanistan. Okay, look. So this is authentic yeah, Afghanistan. yeah. Okay, I want to ask you, brother, what is Kabili Pilau? Kabili Pilau, Afghanistan, so nice food, very. It's a traditional food. It's traditional food, right? So you use basmati rice, right? Basmati rice. Spicy ribs. Yeah. And then you have two menu. That is like one is Kabili Pilau, the other one is Kabili. Maicha Kabili. What's the difference? Different, just a different meat. Different It's meat. different meat. Yeah. So Okay. in Afghanistan, if you go, they will always have two different on the menu. Yeah, yeah. Oh, one is neck, Maicha Kabili Pilau, one is night. the other one is shan. Yeah, And can you Alright. go to any Afghanistan restaurant, they will always have the two. yeah, okay, yeah. But you don't use other parts of the lamb. You ask it- Maicha is so nice. Good, This one a neck, right? The Yeah, lamb neck. one, yeah. And Okay, yeah. Lamb neck and lamb shank. how long you cook this rice? How long it takes to cook this rice? How many hours? Just 2 hours. 2 hours. Yeah. Okay. So you put so many stuff in there, right? Yeah, yeah. Onion and everything. Everything. Yeah. Start with 2 hours. Yeah. Yes, right. So they are from Afghanistan, and then They cook Afghanistan authentic Afghan food. Afghani food. Yeah. Thank you, chef. Thank you. Thank you, chef. Yeah. So let me show the name of the restaurant is Afghan Grill Restaurant Newcastle. So nampak tu, dia punya lamb, ya Allah. Off the bone. So we are privileged today sebab even chef pun nak keluar say hi to us. So biasa chef kat belakang. So ini tak sibuk, tak busy sangat kan sebab lunch time. Oh, ni tengok lamb tu. So rasanya dia guna banyak spice. Dia punya warna tu. Yes. So maybe dia letak sedikit kunyit. Apa? What else you think? Sure. Ya Allah, lembut.
So kita nak buat sendiri tu tak tahulah jadi ke tak. So that's why we love travel, eat and repeat. So makan je. Ya Allah. Sedap. Sebabnya kita suka order yang ni selalu. Nampak dia punya garing kat luar. Kat dalam tu dia Allah moist. Sebabnya kalau you guys perasan, kalau kita buat sendiri, kalau overcook, habislah. So yang tu yang paling susah nak control lamb ni. Kalau kita overcook ataupun tak cukup masak, susah juga kan. So this is cooked to perfection. Afghan style. Ya Allah. Memang yang ni cukup lah untuk serve 2 or 3 packs. Kalau you guys datang dalam 5 packs, so bolehlah order ni satu. And then another 2 or 3 of kabili pilau. So tak tahu cakap apa. We love this. So travel, eat and repeat. So kat dalam ni ada lamb neck ni. Bukan nasi saja, okey. Nampak tu. So wash. Betapa besarnya lamb neck dia, nampak half of rice tu lamb neck. Nampak tu. Off the bone. Ya Allah. Moist, sangat-sangat moist. Ya Allah, ya Allah. Bismillah. So sangat sedap. So apa lagi? So kalau you guys terfikir-fikir nak datang tu, jangan lupa masukkan dalam tentative north of the UK, Newcastle Afghan Grill Restaurant. Kita dah jumpa chef tadi, okay? Chef memang authentic Afghan, from Afghanistan. Dua-dua, okay? Bukan seorang, dua-dua. So ditanya YouTube channel apa? Nanti kita review. Sedap. Ya Allah. Ni kena tunjuk sini banyak. So macam mana kita jumpa kedai ni? Ada story jugalah. So kita last time kita ada friends from daripada Oxford datang visit kita kat sini. So tengah cari-carilah kedai kan. So berapa? Dia kena natural je. Sebab dia tak boleh perfect sangat. So biasalah kita search kat Google. Ni one of the halal. Dan kita cakap kita nak try. Dan once kita try memang there's no turning back. So diorang pun memang kaki makan juga. Dah try semua tempat kat UK. So dah verified by them. They still the best. And then verified by us, best in the world. Sebab kita makan bukan kat sini je. Ya Allah. Masya Allah. Ya Allah, sedapnya. Tengok tu. So sayur macam saya cakap tadi kan. So memang Arabic punya makanan ataupun Middle Eastern lah. So memang dia macam ni je. Dia tak berkuah sangat macam Malaysia ataupun Asia style, Indonesia. Kita kan banyak makan berkuah seperti kari, sup. So ni memang Middle East. Sorry, mana? Afghanistan ni kat mana? So kena tengok map balik. Nampak tu? Tengok. Ni pun saya dah makan banyak dah caramelized punya resin. So dapat resin pun one of it. So apa yang saya perasan untuk dia buat kabili pilau ni memang dia akan guna this resin lah. So part of the kabili pilau punya recipe memang kena ada resin. Tak ada resin memang susah lah. So yang kat Malaysia saya belum try lagi yang Chef Amar. So maybe boleh compare lah dengan Chef Amar macam mana kan. Lamb shank Chef Amar tu. Tengoklah kalau kita dah dekat Malaysia, tengok kita boleh try pula kan. Sedap. Okay. So kita dah di penghujung. Tengok daripada tadi yang kita order penuh meja. Sekarang tinggal yang ni. Masih berbaki. Nak cakap dia punya portion dia banyak sangat. Tapi Manggolasi, tengok Manggolasi memang licin the best. Okay, so salah satu lagi reason kenapa kita pilih Afghan Grill ni as our first ever episode. Sebabnya kita dah datang sini berkali-kali dan makanan dia konsisten.
So one of the reason kita bagi orang kata cakap Kebili Pilau dia the best sebab dia memang konsisten. Sebab kadang-kadang kita pergi tempat kedai-kedai Kebili lain, kadang dia buat moist, kadang dia buat kering. So dia tak, orang kata tak maintain lah. So that's why kita pilih Afghan Grill, the best I would say in the world. Dia punya maintain tu, ya Allah. Ni mengah-mengah banyak lagi ni, tapi dah orang kata cukup untuk mengenyangkan dan juga boleh take away pula. So memang berbaloi lah. So mana resep tadi? So Sebabnya basically kalau sebanyak dimakan bukan untuk 2 orang. yes. Lebih daripada 2 orang. Biasa kalau macam ni 4 orang pun cukup actually, sebab kita punya portion orang Asia makan tak adalah banyak sangat kan. So tengok dia punya resep. So ini untuk Kebili Pilau QP 17 pound. Itu neck. Memang saya cakap 2 orang lah. 2 orang tu memang mantap lah. So lamb ribs tadi 19 pound. Nenggolasi satu cap 10 pound. So total actually berapa tu? Sepatutnya 26 sepatutnya 46. Oh sorry, 46. Tapi hari ni special sebab kita datang happy hours. Lunch time dia buat 25%. So kalau nak grab dia punya promo kena datang during 1 ke 4 petang lah. Tu yang tu 25% off. So kalau biasa 46 pound. Tu pun makan 4 orang memang dah kenyang lah. So on 2 orang memang. So kalau 4 orang tu dalam 11-12 pound seorang dah okey. So orang Kelantan kata seorang dah teh ni nyanda lah. So alhamdulillah kita makan manggulasi kau dan Kebili Pilau pun tengok kita minta extra raising sebabnya kita nak tapau. Nanti balik kita boleh hitap lagi, balik makan kat rumah, dan makan kat rumah pun still maintain the best. So thank you untuk you guys stay sampai ke penghujung untuk tahu nama kedai apa, and then menu apa kita order, banyak mana kita makan, banyak mana kita order. So insyaAllah kita akan bawakan lagi tempat-tempat yang best. Travel, kita eat dan kita repeat lah sampailah lebam. So nanti kalau you guys ada idea nak pernah travel kat mana yang boleh suggest kat kita tak pernah pergi dan kita terjah, kita test, kita share tengok level apa makanan kat sana macam mana. So alhamdulillah kita betul hari ni chef pun keluar nak tengok siapa ni YouTuber buat video. So kita memang suka sangat kat kedai ni, dan dia punya ambience, dia punya vibe kat kedai tu selesa. Tengok ada family datang, so kedai pun luas, ada tempat solat, ada toilet semua kan. So parking pun free, sebab parking on the street tak perlu bayar. Alhamdulillah. And then dengan stadium pun dekat. Sekejap lagi kita akan share dessert pula. So ala-ala kita dah keluar hari ni, kita cuba share apa lunch menu kita dan apa dessert. Okay. So jangan lupa travel, eat and repeat. Travel, eat and repeat bersama saya, Fatullah, dan juga cameraman kita Dr. Umi Abdullah daripada Luxury Kitchen for You dan juga Bista Homestay. So you guys travel kat UK, boleh stay kat rumah kita orang di Bista sambil-sambil shopping, dan nak pinggan pot yang cantik-cantik, colourful, visit our website luxurykitchenforyou.com.my. So kita dah selesai makan di Afghan Grill tadi. Kebili Pilau pun dah, kita punya lamb ribs punya grill pun dah. So ya Allah, kekenyangan. Now we are heading to dessert place. Di mana? Di Newcastle City Centre. Nampak So kita drive ni daripada Afghan Grill punya restoran towards St. James Stadium, Newcastle United Football Club. So kat dalam ni pun kita dah pernah tengok match. Kita tengok match apa? Newcastle versus City, Manchester City kan? Ingat? So kita tengok match football kat Newcastle Football Club Stadium. So kita nak masuk City Centre, kita nak cari something sejuk-sejuk sikit sebab sekarang dah
musim panas, temperature pun dah above 20 degree. So it's good time lah untuk kita santai-santai cari light food. Tadi kita dah heavy food lunch time. So kita cari dessert pula. Ini apa ni yang warna putih ni? So that is St. James Stadium. Nampak ni punya besi-besi atas tu. So that's a stadium lah. So kedai Afghan Grill tu sangat dekat dengan stadium. Dan stadium pun memang dah dekat dengan city centre dah sangat. So kat situ dekat dengan stadium pun ada Chinatown. So banyaklah nice place. Nampak logo stadium, logo Newcastle United. Okay. So jangan lupa subscribe our YouTube channel, and then always remember travel, eat and repeat. Apa dia? Travel, eat and repeat. So kita akan terjah tempat-tempat best makan-makan anywhere in the world. So now we started in England, north of the UK, which is Newcastle. Next kita akan bawa lagi banyak tempat. Kita akan reveal banyak lagi tempat-tempat makan best yang kita sendiri suka, yang mungkin anda juga tahu mana-mana yang best, kita boleh go and try. Dan kita akan share. Alright. So kita dah masuk city centre Newcastle ni. So Newcastle ni part of the UK, dia kat belah-belah north. So biasanya bila you guys datang ke, orang kata biasa orang buat lah. So kalau dah explore London, biasanya you guys akan ke Edinburgh. So ke Edinburgh ni akan lalulah part of it, which is Newcastle. Memang highway cantik. Dekat north ni. So memang best. Travel dia sangat orang kata santai, sebabnya jalan dia sangat cantik, and then scenic view. So memang orang kata bit laid back lah, belah-belah north. And then Newcastle ni dulunya dia famous dengan orang kata tempat-tempat pembuatan kapal. So dia banyak buat apa? Besi-besi tu orang panggil apa? Welding. Bahagian-bahagian welding memang famous kat sini. So that's why dia selalu orang kata kalau football club ni, dia orang selalu rivalry dengan Liverpool. Sebab Liverpool pun famous dengan dengan pembuatan kapal kan, even Titanic semua kan. So pernah Titanic dia just stop by ke? Titanic tak sure. Titanic dia buat di kat mana, Belfast kan? Dia buat di Belfast, tapi tempat naik dia kat Liverpool juga kan. So betul. That's one of the history lah. And that's why Newcastle ni memang kalau football ada match dengan Liverpool, memang dia orang selalu fight. Sebabnya dia orang nak siapa lagi hebat dari segi pembuatan kapal semua, yang dulu punya cerita lah. Tapi up till now pun dia orang still maintain the rivalry tu. So kita nak parking dulu, and then we go somewhere to get some dessert. Okay. Alright, so memang tadi kita dah share makan kabili pilau and lamb. So dah kekenyangan, sangat kenyangan. So bila kenyang ni kita nak cari yang dessert pencuci mulut. Orang Melayu cakap pencuci mulut. Indon pun sama kan. So cari something sweet. So yang ni pun so far lah. Kita nak beritahu apa? Cik, sekarang nak beritahu sekarang ke? Tengoklah. Kena tunggu. Mana boleh reveal awal-awal. Okay, nak kena bayar parking dulu semua. Then we go. Alright. Okay. Baik. So Newcastle baru menang Carabao Cup. One of the 3 cups dalam English punya championship. So dia orang dah lama tak menang piala. So after a while menang. Okay, so kita dah kat City Centre. Okay, apa ni? Cup apa ni awak? Saya cuba explain lagi. Carabao Cup. Carabao. So dia dekat sikit. Okay. So kat England ni dia ada 3 piala. Satu Premier League, okay, yang EPL, satu FA Cup, satu Carabao Cup.
Carabao Cup ni third cup lah yang tak se-famous EPL dengan FA Cup, tapi still one of the big cup lah in the UK. Okay, so dia orang menang. So yeah, so Newcastle punya team football tengah on the rise. So memang invest in the north lah sekarang, UK punya tagline. So kita dah ada kat bandar ni, so kita nak cari somewhere best dessert kat city centre of Newcastle. Jom. Okay guys, so another one hidden gems untuk restoran yang famous kat Newcastle ni adalah Chili Padi. Apa Chili Padi? So restoran ni memang Malaysian owned, if I'm not mistaken, orang Sabah. Tapi dia punya nasi lemak, dia punya mi curry, dia punya semualah Malaysian dish memang mantap. So kita memang selalu datang sini kalau kita miss Malaysian food. So hari ni kita tak sempat join sebab kita dah ke Afghan Grill tadi. So lunch kita dah penuh, dah kenyang. So insyaAllah next time kita akan, tak payahlah tunjuk. So next time kita akan review lah, ataupun kita akan share. Kita dah banyak kali datang sini, kita akan share lah apa menu-menu yang kita selalu order. Okay. Tengok. Right. So travel, eat and repeat. Okay, ingat tu. Okay, sekarang kita ada exactly dekat city centre. Kita nak share one of hidden gems untuk dessert place. So cuaca sangat elok untuk kita try ice cream. So saya memang penggemar matcha. So nampak kat sebelah kiri saya adalah Sejiri. Tengok dia punya since 1860. Since 1860. So dah 400-500 tahun. Betul? 2000. Sorry, tak sampai pun 400 tahun, 200 tahun lebih lah. Okay, so memang kita nak try kita punya matcha punya ice cream. You off so ice cream matcha dia memang sangat-sangat lembut. Kita kat Malaysia kita try ice cream apa, Family Mart matcha Family Mart tu dah sedap kan. Yang ni Allah, even dia punya cone, dia punya pun dah crispy gila, crunchy. So kita nak cuci mulut sikit lah. Kita dah makan kabili pilau dan juga lamb grill. Now kita nak share you guys. So Sejiri ni dekat Newcastle ni, dia memang dekat, nampak dia punya entrance Chinatown. Tu. Memang masuk Chinatown punya gate tu memang dah dekat dah. You should try. Sampai je Newcastle mesti try. Sebab matcha dia memang mantap. Dia punya sangat-sangat, orang kata dia tak creamy sangat, tapi dia matcha punya ice cream tu terasa. Orang kata menusuk kolbu. Alright. Okay, jom travel, eat and repeat. Alright, jom. Okay. Ni dia punya menu. The best matcha soft serve ice cream. Yang ni yang ice cream juga tapi ada topping. So better try yang ni je. Dah kata worth it gila dah. So matcha dia memang even siapa? British ke Japanese yang duduk UK? Dan share cakap memang matcha taste dia memang sebiji macam kat Japan. Okay. Dia tak sampai lagi Japan. So insyaAllah lah kalau ada rezeki kita travel eat and repeat kat Japan pula. Sebab Jepun Wagyu kan. Okay, jom. Right. Dia cantik.
Kita dah order macam aiskrim medium size. Nampak dia punya size. Apa? So bismillah. So ni macam ni since 1860, okay. So memang lama dan dia punya kedai pun estetik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Dia punya ni sebab dia tak terlampau manis. Macam dia tu terasa. Kata sebut macam kan. Biasa dia buat dia kacau dengan bambu kan. So dia punya satu lagi elemen yang kita cakap dia best sebab dia maintain. Dia tak terlampau orang kata apa cair aiskrim tu. Kan macam kita order kat Family Mart ataupun mana-mana mart lah. Kat Malaysia kan dia lebih texture aiskrim dia tu sangat orang kata basah-basah dan tak smooth. Yang ni nampak. Sedap, sangat-sangat sedap. So tak pernah jumpa lagi lah macam aiskrim yang best ni. Maybe kat Jepun lah. That's why we travel, we eat and we repeat. So kita nak travel banyak lagi tempat, nak try banyak lagi tempat. So you guys, kalau kat UK, you guys pernah jumpa yang lagi best pada ini, bagi tahu, kita orang pergi try. Sebab saya memang hantu matcha. Saya sangat suka matcha. Tapi tea matcha tu depend lah cara pembuatan. Kalau kita pernah order yang tea tapi mungkin tak tak sesedap aiskrim. Okay, sweet tooth. Okay. So, travel, eat and repeat. So kita dah complete untuk hari ni. Kita memang purposely skip breakfast sebab kita nak makan kau lunch tadi. Di mana? Di Afghan Grill, Newcastle, England. Okay, and then kita wrap up dekat mana tadi? Dekat Sujiri, one of the best matcha ice cream, soft cream kan, terbaik. So selesailah untuk hari ni, insyaAllah kita akan buat lagi siri-siri lain. Kalau korang ada idea lagi tempat mana yang patut kita pergi dan kita review, cuba komen kat bawah. And then share lah kat mana lagi tempat yang best untuk kita buat travel, eat and repeat ni. Okay.